Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam negaraku tercinta, salam Malaysia Madani. Bersama saya, Wafi Musyawir, dan saya tidak berserangan untuk merangkai topik perbincangan kita pada hari ini. Anda juga bersama saya, Amsyah Darwish, dan hari ini kita ingin mendalami sejauh mana kebergantungan generasi Alpha terhadap teknologi digital. Baiklah Amsyah, secara realistiknya, bagaimana sebenarnya anak-anak generasi Alpha ini menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka? Adakah sekadar untuk menonton kartun? Oh, jauh sekali. Kalau generasi kita dulu membesar dengan rancangan televisyen berjadual. Generasi Alpha ini mengamalkan budaya on demand. Seawal usia 4 tahun, mereka tidak lagi mencari alat kawalan jauh TV. Sebaliknya, mereka menggunakan fungsi arahan atau voice command seperti Hey Siri, mainkan Roblox. Wah, hebatnya. Maknanya mereka tidak perlu tahu mengeja pun untuk meneroka dunia digital, betul? Tepat sekali Wafi, mereka adalah pengguna ekosistem pintar yang sangat tegar. Generasi Alpha sangat bergantung pada teknologi digital. Maka mereka belajar melalui AI dan kandungan visual yang pantas, selari dengan perkembangan pendidikan masa kini. Tetapi Wafi, adakah keadaan ini memberi kesan kepada cara mereka berfikir? Ya, terlalu banyak maklumat pantas boleh mengurangkan daya tumpuan dan menggalakkan pemikiran segera berbanding pemikiran mendalam. Maksudnya, mereka kurang tahan menghadapi cabaran? Betul? Contohnya apabila berdepan dengan masalah yang sukar, mereka cenderung mencari jawapan di YouTube, TikTok atau ChatGPT berbanding berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi, mereka tahu jawapannya tetapi tidak memahami prosesnya. Tepat sekali Amsyah, mereka cepat mendapat jawapan namun kadang-kala kurang memahaminya. Nampaknya kita akan ada masa depan yang cerah dan ideal. Tapi, apa pula cabaran besar yang bakal kita hadapi? Cabaran kita paling utama adalah jurang digital yang ekstrim jika anak-anak di luar bandar tidak mendapat akses kualiti pendidikan digital yakni SDG4 yang sama dengan anak-anak di kota. Kita akan melahirkan sebuah masyarakat yang tempang, golongan elit digital yang akan memonopoli ekonomi, manakala ketinggalan akan terus terpinggir daripada pasaran kerja layak. Saya setuju sepenuhnya. Mereka adalah pencipta inovator dan peneraju yang bakal meletakkan Malaysia di puncak rantai ekonomi digital. Jadi saya rasa sampai sini sajalah perbincangan kita. Baik, jadi sekian saja dari kami. Semoga kita berjumpa lagi di episod audio siar akan datang. Terima kasih.